Set kita masuk. Hari ini Iran sekali lagi musnahkan pusat arahan tentera udara Amerika. Hari ini di negara Bahrain pula. Okey, kapal induk Amerika USS Lincoln pula kena serang. Lagi dengan 4 biji peluru pandu Iran, sampai kapal tu terpaksa pusing lari ke Lautan Hindi. Jadinya, persoalannya lah ni, bukankah Khamenei dan ramai pemimpin tinggi dah ramai terkorban? Jadi siapa sebenarnya yang arahkan tentera Iran lah ni? Dan bapa Iran ni makin melawan, makin mengganah. Jadi rahsianya ada pada satu strategi yang kita panggil dia Plan Pertahanan Mossad. Okey, Plan Pertahanan Mossad. Okey, dalam plan ni Iran dia buat satu benda menarik. Mereka buang sistem arahan berpusat. Maksudnya lah ni tak ada seorang pun yang pegang kuasa penuh tentera Iran. Iran yang ada 31 wilayah, setiap wilayah dia jadikan sebagai zon tentera bebas. Maksudnya, tak payah tunggu arahan daripada pusat, tak payah minta kelulusan. Kalau nak tembak, tembak je. Kalau nak luncur peluru, luncur je. Jadi, nak serai siapa, serai tu. Cuma, buat keputusan masing-masing. Maksudnya, sebelum perang mula lagi, Iran, dia dah siap pecahkan sistem arahan tentera ni, jadi sistem desentralisasi. Okey, sebelum ni sentral, sekarang jadi decentral. Secara kasar, ia jadi macam 31 panglima perai wilayah. Bapa Iran buat lagu ni? Pertama, Khamenei memang dia dah jangka. Dia mungkin akan syahid. Sebab strategi Amerika memang selalu dia guna style decapsulation strike. Decapsulation strike. Maksudnya, dia akan bunuh pemimpin atas dulu. Dia macam sebelum ni dia jadi kepada Hamas, Hezbollah dan Houthi. Jadi Khamenei ni dah bijak. Dia buat satu langkah hak bijak. Hak belain. Walaupun pemimpin tinggi mati, 31 wilayah tentera Iran masih boleh berlawan sendiri. Maksudnya, seorang Khamenei mati, perai tetap jalan. Kedua, Khamenei sebabnya tak percaya sangat dengan elit-elit politik Iran sendiri juga. Dia dah tahu Iran ni dah lama dah ditepusi oleh perisik asing. Okey, jadi kalau kuasa tentera bagi kat seorang je, kalau dia nak jatuhkan negara atau nak surrender, Iran siap boleh jatuh dalam sekelip mata. Jadi penyelesaiannya dia buat apa? Iaitu pecahkan kuasa tentera kepada 31 wilayah. 31 panglima wilayah. Kalau pemimpin pusat nak surrender sekalipun, kalau panglima wilayah tak setuju, surrender tu tak akan jadi. Yang ketiga, strategi ini dia nak heret Amerika masuk perai hak panjang. Sebab dia tahu dah, Amerika ni dia memang tahu, dia suka perai ekspres. Dia suka perai kilat, hak cepat habis. Macam di Venezuela. Terus berapa hari settle. Biasanya kalau nak jatuhkan seorang negara, Amerika cuma perlu bunuh pemimpin hak yang pegang kuasa mutlak. Tapi dalam kes Iran lah ni, tak ada seorang pun yang pegang kuasa mutlak. Kuasa ni, dia dah pecah. Dia dah pecah kepada 31 wilayah tentera. Jadi kalau Amerika dia nak kalahkan Iran, boleh je. Dia cuma kena tumbangkan ke semua 31 wilayah itulah. Maksudnya perai kilat, perai yang ekspres ni memang banyak cabaran. Tambah pula, sebelum ia meninggal, Khamenei buat lagi sistem. Iaitu sistem, dia panggilnya setiap komander tu, tentera kena ada 3 berkandi. Maksudnya kalau seorang tak ada, pengganti terus akan automatik naik serta-merta. Contoh masa serangan pertama hak baru ni, okey, Ketua Pengawal Revolusi Iran dan Menteri Pertahanan terbunuh. Tapi esok, tu ada ketua baru dan menteri baru hak ganti tu. Jadi di bahagian politik pula, Iran dia dah tubuhkan jawatan kuasa sementara 3 orang untuk urus negara. Masing-masing mengimbang kuasa antara satu sama lain supaya negara kekal stabil. Jadilah, lah ni yang kita nampaknya, Iran walaupun pemimpin tertinggi dah mati syahid, komander besar mati syahid, Menteri Pertahanan sama juga, Iran masih boleh lawan habis-habisnya. Jadi nak beri mesej pada Israel dengan Amerika, bila tak ada kuasa, bila tak ada ketua tunggal, kekuatan negara Iran lagi kuat dan lagi payah nak lumpuhkan.